Hmm. Hmm. Salam. Hmm. Hmm. Hei. Kau dah kenapa dah? Bangun. Cakaplah. Raya. Aduh, aku dah bangun. Ni macam mana? Bangun. Aku ada. Dah. Tak payah, aku ada. Nampak tu? Kau nampak tu? Sabarlah Cipan. Kau bawa kasut mahal-mahal ke masjid buat apa? Kasut raya, mestilah bawa pergi masjid. Nak raya, ini kan hari raya. Kasut mahal tu. Ya, ada dua di dunia. Sabarlah. Sabar. Jangan tenangkan aku. Tepi sikit. Macam tu lah. Aduh. Tadi kan, dekat masjid kan, aku ada ambil satu barang lah. Berapa? Tu. Bagaimana seandainya kita berada Kasut baru. dalam kondisi kecamuk perang Kenapa? atau tidak? Kau ajak. Kenapa? Bagaimana Kau ajak. Ya. Ya, kenapa? Apa tu? Ya Allah, sampun. Kau ni pun kau ajar. Ni, saya nak minta maaf lah. Salah silap saya. Alhamdulillah, baik anak abah ya. Selamat. Cuba. Busuk kat hati kau. Salah Ya. Pakai jubah sangat. Baik anak abah. Ni. Nak berlakon minta maaf. Nak berlakon? Berlakon minta maaf. Tadi abang kau buat Ni betul-betul. sebab nak masuk Instagram. Instagram? Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Saya. Saya. Lama tahu ni kala-kala lah. Rasa lah cantik ke baju An. Beli kat mana ni? Beli, buat sendiri ke? Beli, tak ada orang dah ada baju ni. Tunggu je. Tengok, ni baju baru. Baru gosok. Biasa je baju. Kau macam mana? Aku jubah lah tahun ni. Smart kan? Pal. Baju baru kau ni. Beli kat Instagram. Cantik lah baju. Okey, tadi kita dah solat. Sekarang ni pukul 9 kita akan pergi rumah Piu Rizal. Cantik, aku suka. Pukul 9. Okey, next. Kau nak pergi rumah siapa? Aku nak pergi rumah Abu Bakar. Ella. Ella. Jap. Okey, next. Kita akan pergi rumah Sarimah. Cantik tu. Plan ni cantik. Aku dah setuju. Aku ada plan bagus. Pukul 9 TV 4 ada cerita ketuk-ketuk Syawal. Alhamdulillah. Lepas tu pukul 11 ada TV 14 kalau tak silap aku ada cerita suamiku Encik Syawal. Lepas tu kau nak pergi raya ke mana ke aku ikut. Kenapa ni? Habis Piu ni macam mana? PU tak apa kita raya sebulan. Pak Uda marah lah. Okay, Uncle. Uncle. Nak Fulan. Thank you so much, Uncle. Tak apa. Datang lagi insyaAllah. Terima kasih, Uncle. InsyaAllah. Mau duit raya? Ada, Uncle? Ada. Thank you, Rezeki. Thank you, Uncle. InsyaAllah. Thank you, Uncle. Okay, salam Sulaimi, ya, Uncle? Ya. Okay. Albab. Albab? Bukan. Ni Cipan. Bukan Albab. Pintu. Fulan. Oh, pintu. Ya. Agaklah pintu. InsyaAllah. Mau balik dah? Ni duit raya. Rezeki. Alhamdulillah. Nanti dulu. Kenapa? Ada hadiah ni. Pakai tudung. Fulan. Sama-sama. Ya, duit raya. Apa pakai tudung? Ya, orang Arab agaknya. Ayah dia nama apa tak? Tak cakap kuat nama ayah dia. Itu nama apa? Kenapa? Halo. Padan muka. Belah tak pakai tudung. Di hari raya terkenang daku kepada si dia, kampungku indah. Bangun. Pagi raya. 5 minit lah. Gimana ah? Semayang ke tak lambat ni? Apa? Masjid tu tak lari. Sulami. Sulami bangun. Bangun Sulami. Okey. Kenapa dah berjubah ni? Tolong kau. Dah raya haji dah ni. Kita orang nak pergi haji ni.
datang ni pun minta maaf lah. Ya. Halangkan kami minum ya. Doakan kami haji mabrur, okey? Ingatlah semayang raya haji. La syarika lak. Bergema takbir di pagi raya, menyambut Syawal, bulan mulia. Bersyukur insan pada yang esa, berhari raya kita semua. Pohon maafan, doa restu darimu ayah ibu di pagi hari raya. Ikhlas kasih anakmu, keinsafan, kesabaran, bermaafan, menjanji kita semua insan yang mulia.